Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf masih lagi dalam misi kami untuk mencari pack Monster Galaxy card yang rare berserta kad Mecha Mato. Sebaik saja kami masuk ke kedai Cyberneca ni, Abang Ashraf dah nampak kelibat kad-kad tersebut. Dia terus meluru ke arahnya untuk melihat apa jenis kad yang ada di situ. Kad pertama yang dia nampak adalah kad Mecha Mato berserta Monster Galaxy card Cyclone Fury. Banyak juga kad-kad Cyclone Fury kat sini ya. Not bad, not bad. Ada Fang Gangopal, Maharaja Ramos, Tumbosaurus Rex, General Karumbang. Tapi kad Technobreaker tak kelihatan pula. General Karumbang ni nampak lawa lah. Siapa-siapa ada perasan tak? General Karumbang ni nampak macam Ultraman tau dia punya armor. Jom kita lihat di belakang pula. Mana tahu ada kad manis-manis ataupun kad Technobreaker. Sebab kadang-kadang pihak kedai sebenarnya ni dia suka letak kad-kad lain di belakang. Ada Pokemon lah. Di situ ada Hot Wheels, Ultraman. Ada Mecha Mato sahaja. Tak apa. Jom kita tanya dekat kaunter. Mungkin dia simpan. Tekaan kami betul. Pihak kaunter ada kad-kad Technobreaker. So kita ambil kad nombor 3/9. Ada gambar Mas Mara di depan. Mas Mara adalah pengganti Mas Mana. Dan tagline seperti biasa, kuasa di tanganmu. So tanpa kita buang masa, marilah kita buka dan lihat kad apa yang ada di dalam pack ni. Seperti biasa, benda pertama kita nampak adalah kad dadu, di mana kad ni menunjukkan berapa kali kita kena attack. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Ketepikan kad dadu ini, ambil kad di depan seperti biasa dan letakkan di belakang. So untuk pack Technobreaker ni yang nombor 3/9, kad pertama kita adalah kad sokongan Pro. Efek adalah HP tambah 40. Alright. Kad seterusnya adalah kad Gopal. HP 60, attack 40. Efek pula, pilih 2 kad dari zone kalah dan letakkan di tangan. Not bad. Seterusnya adalah kad Boboiboy Blaze. HP 120, attack 100. Efeknya pula, susun semua kad dari tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad dari atas. Not bad, ini boleh elak pada brick. Next kad kita adalah kad sokongan Hammer Gentar. Efek dia adalah attack tambah 60. Alright. Seterusnya kad kita Kuali. HP 60, attack 40. Efek adalah pinjam HP dan attack kad yang berada di zone menang. Kad ni dia punya efek best. Dan kad kita yang terakhir adalah Mas Mara. HP 160, attack 120. Efek pula, efek kad lawan tidak berkesan termasuk efek dari kad sokongan. Oh ya, kad Mas Mara ini adalah kad bersyarat. So untuk gunakan Mas Mara ni, kita perlu menggunakan kad Mara dahulu. Okay. Dan saya tengok dia punya detailing finishing dia memang cantik. Memang pack Technobreaker ni dia punya efek boleh nampak, boleh rasa dengan tangan. So seperti biasa, kita perlulah letak kad ini di dalam sleeve untuk memastikan kualiti dan juga kondisi kad ini sentiasa terjamin. Dan ini adalah kad-kad yang telah kita dapat untuk set 3/9 siri Technobreaker ini. So sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.